Bawah 10,000 je. Betul bang. Oh, padulah. Cantik lah motor dia, nampak rugged bang. Bang. Kenapa ni? Sorry bang, hari ni hari saya first day bang. Oh, first day. Saya nak review sebiji motor yang bernama BMW S1000R. Oh, naked Tak sama dengan yang lagi satu tu yang boleh tunduk udang tu. Oh, tu lain. Yang menariknya 1000cc lah. 1000cc Betul. Oh, yo. 1000cc jauh boleh begini bang. Jauh. Laju. Pergi mana jauh tu? Kita pergi Thailand boleh. Oh, Thailand boleh. Oh. Dia banyak jajan sikit lah. Oh, ni ada beg ah, dapat beg. Betul, berdapat beg abang boleh simpan wallet abang. Pasport pun jangan lupa lah. Oh, okey lagi. Ada CCTV bang. Bang, ini nak rekodkan nak video abang boleh juga bang. Saya gelek-gelek depan ni boleh lah? Boleh bang. Oh, depan je ada bang? Belakang pun kita ada juga. Oh, belakang ada juga? Dia datangkan dengan dashcam depan belakang. Oh. TFT meter. TFT meter Betul bang. Oh, dia satu R je? Betul bang. Ini yang kalau lagi satu sport tu double R bang. Oh, 9. Bawah 10,000 je. Padulah. Cantik lah motor dia, nampak rugged bang. Cantik sangat bang. Akra tu bang. Betul bang. Boleh dengar bunyi ke? Datangkan sekali dengan Akra bang. Nak dengar bunyi? Boleh? Okey, tap-tap dulu, saya belanja. Oh, okey jap. Tap guys. Uish. Padu. Boleh rem bang? Jahat. Jahat je bang. Depan dia pakai Brembo. Betul. Oh, tak Brembo tak kawan bang. Hati-hati bang. Jangan okey. Jangan bunuh diri. Depan saya ada BMW, saya jatuh pun tak apa. Ni tank berapa liter bang? Yang ni tank ni kita datang dengan 16.4 liter. 16.4 liter? Jauh juga boleh pergi ni. Ini berapa horsepower bang? Tahu ke? Yang ini boleh anggaran dalam 170. Uish. Besar tu. Kalah saya punya Ferrari. Boleh dikatakan sebagai M package. Oh, boleh dikatakan bukan M package Memang M package. Oh, ni berapa bang nak buka ke? Ini kita anggaran bawah 100,000 dah boleh dapat dah bang. So yang mana berminat bolehlah roger kami. Y suku ada Y suku?